Tapi isteri dia kata nak makan telur. Dia pun pergi dekat bawah tu, ada kedai. Kat tempat rumah sewa dia tu ada kedai dekat. Jadi orang nyewa ni, si suami beli telur satu sarang, satu papang tu kan. Bila dia buat balik, isteri dia terus rapah sepapang telur tu. Satu papang tu dia makan metah-metah je. Dia masuk, dia pun buka kunci masuk. Tapi masuk dalam rumah tu, hacing. Satu rumah bau hacing. Memang ruang tamu semua, bilik semua hacing. Sedangkan air kencing tak ada pun, semua kering. Anak Syijah kata, Mak, patung tergerak, monyet gerak. Boleh dia gerak slow je. Memang kita, anak Syijah tengok slow je. Lepas tu dia makin kencang-kencang, dia tarik baju dia. Mak, monyet tu gerak. Monyet tu Cik Jah kata, nanti dulu Mak nak tengok ni semua tu. Dia kata, cepat Mak, monyet tu gerak laju. Dia ambil pisau. So suami dia ambil lah, toreh lah belakang patung tu. Toreh. Sekali keluar benda, satu botol dalam tu ada satu, bukan minyak lah, dia macam darah tu pekat. Lepas tu ada jari. Cuah lah. Bila dah buka cuah, sirap roh tu dia dah pekat hitam dah, pekat dah, busuk, anyai, hamil. Lepas tu barulah awak keluar, dia dah keluar benda tu, barulah kita godeh-godeh awak keluar jari tu, jari monyet, betul-betul jari monyet. Ni tak patung tu. Dia pun naik, ambil patung tu, waktu tu bakar terus patung tu. Masa bakar patung, bakar sekali ngisi aruh dengan jari tu, memang betul-betul bunyi macam monyet, lagi kecang bunyi. Dia monyet tu jadi macam, bukan dia seekor, macam dia 2-3 ekor gitu. Dia tak tahu nilai dia. Ada gitu. Tapi cara dia duduk tu macam lain apa semua. Lepas tu dia tengok Cik Jah, dia kata gini, kenapa bakar anak aku? Kalau suami dia kerja, dia akan pasang dululah. Masa dia jamu-jamu barulah dia cerita, dia pasang lilin, dia puja patung tu. Suami dia tak tahu, bila suami dia balik, dia akan simpan semua barang-barang tu.